Okay guys, ini ini adalah year 2022 Golf GTI MK8 follow Kento. Ini 251 PS of turbo charge engine you tengok dia punya rim cukup besar, dia punya brake pad semua okey. Dia 19 inci rim lah, GTI MK8. Kita tengok seat dalam dia memang mantap, bersih bersih. Nak report boleh minta dari Kento. Nampak tak dia punya screen? Okay. So ni 5 seater lah, you boleh nampak 5 seater. Okay. Ini dua exhaust belakang dia nampak cantik acun Mari kita tengok dia punya boot space. Tekan sini. Okay, GTI punya itu emblems. Okay. Dia ada spare tayar dia ada spare tayar. So ni dijual harga 18 lebih. Ada 2 unit harga tak sama. Ini pun 1 unit lagi baru sampai sama je dia punya condition, cuma harga biasa sebab grading dengan dia punya mileage. Kalau nak report boleh minta Kento. Ini unit nampak macam ni, nampak. Okey, sama je dalam. Okey, dua unit sama, cuma condition je Okey, tengok dia punya spare tayar pun ada dua unit ada spare tayar. Okey, unit ni surat jalan mileage 8,346 km lah. Okey, dia punya safety sense ini digital meter, cun habis. Ni 23,000, dia mileage tinggi sikit. Ni murah sikit. Yang itu tadi mahal sikit sebab mileage rendah. Macam tu. So dia ada reverse cam. Start stop sini, engine, parking, gear auto. Auto hold. So dia senang je, ni parking. Lepas tu you kalau nak reverse, torak depan. Ini torak sekali lagi, drive. Drive atau kalau you mau parking, ini saja. Dia sudah park. Okey. Masih ada manual lagi. Boleh simpan. Okey, sesiapa berminat dua unit ni nak datang tengok kereta, boleh Roger Kento. Kento boleh arrange appointment. Jumpa lagi. Bye.